guys, kami dari TV PSS. Saya Asyik. Saya Maisa. Saya Zara. Hari ini kami akan menunggu Puan Cikgu apakah menu kegemaran mereka masa Hari Raya. Tetapi sebelum itu, Asyik, apakah menu kegemaran anda masa Hari Raya? Saya suka nasi impit dengan kuah kacang sebab manis. Kalau awak Rumisa? Saya suka kari sebab pedas dan manis. Dan saya pula suka rendang sebab sedap. Jom kita temu Puan Cikgu dan tanya apakah menu kegemaran mereka. Jom. Tikus. Sebab sedap. Rasa manisnya ada. Okey aja. Cicak. Sedap, lembut, manis-manis. Ular. Sebab sedap. Jarang makan. Cacing. Sebab waktu raya je dapat makan. Kucing. Sedap. Ular. Sebab mak cikgu buat. Makan ular. Masakan ibu cikgu sangat sedap. Okey, sama Hari Raya. Ular. Itu saya suka. Lipan kot. Saya suka benda yang campur-campur. Ya. Cicak. Rasanya pedas, manis, nyaman. Sama-sama. Snake. Because when they're combined, all of them combined together, they're very nice to the palate. Okay. Mice. Because for me, they're delicious. It's authentic traditional taste. Really delicious. Buaya. Lemak, manis dan masin. Ular. Rasa sedap lah, manis. Senang dimakan. Ular, cicak. Rasa dia sedap, manis. Yang penting nyaman. So nice. Cali. Manis lah. Manis dan berlemak. Lipas, tikus dan cicak. Rasanya lemak. Bersari. Muah. Lintah. Sebab dia sedap. Mau makan dengan lemang. Binatang merayap. Rasa nyaman. Okey. Rasa sekali cicak. Kedua, anjing. Sebab dia manis-manis, berlemak. Dia ada rasa coklat. Itulah dia. Lipas. Sebab makanan itu jarang-jarang kita rasa hari biasa. Waktu hari raya makanan tu special dan rasa dia berlemak, pedas. Ular. Dia manis. So Coklat nice. dia manis. Lipas. Rasanya dia sedap, dia berlemak, rasanya sangat sedap lah. Dia rekomen untuk dimakan semua. Ya, saya suka Lipas. Sebab makanan favourite cikgu dari kecil. Sama. Ular. Kalau dia campur dengan kuah kari ayam ke, kuah kari daging dia memang. Okey, sama-sama. sedap. Kalau macam cikgu buat memang sedap. Okey. Kucing. Manis dan dia terkenal di Sarawak. Sama. Adalah lipat. Kita makan dengan nasi impit. So Itu je lah sebenarnya. Lipat. Tanya crunchy dan manis. Laba-laba. Apa rasanya? Sedap. Cicak. Sebab rasa dia sedap. So nice. Lipas. Sedap. Boleh bertambah sampai 3 pinggan. Kelipas yang sedang terbang. Sebab rasa dia lemak manis. Lepas tu ada masin-masin sikit. Memang menjilat jari bila makan tu. Lipas. Sebab rasa dia sedap, rasa dia manis, berlemak dan secukup rasa. Itulah, dan lembut. Sangat sedap. Dah namanya kegemaran. Mestilah sedap.
Okey. Makanan yang saya suka pada hari raya ialah rendang. Setiap hari raya kena ada kuah kacang, kena ada nasi impit dan kena ada ayam masak merah. Ayam masak merah. Lagi masak hitam. Sedap, lembut. Lupis dengan kuah kari. Kegemaran waktu hari raya, rendang dan ketupat. Aku suka makan laksam sebab cikgu pandai buat laksam. Makanan kegemaran cikgu ialah laksa Sarawak. Makanan yang cikgu suka soto. Favorite saya, saya suka lemang. Sebenarnya banyak makanan yang saya suka. Tapi yang paling saya suka lemang. Lemang dan rendang. Cikgu suka makan pelupis dengan kuah kacang. Kuah kacang masakan ibu cikgu sangat sedap. Okey, sama hari raya. Nasi tomato, ayam masak merah. Saya paling suka makan lemang campur lagi dengan ayam rendang. Of course lah rendang and ketupat. Lemang. Okay, I love to eat lemang and rendang. I like nasi minyak paired with ayam tomato and also some acar. Makanan kegemaran, kuih makmur. Kuih semprit. Makanan favourite cikgu pada hari raya ialah ketupat manis yang ada kacang dengan tapai. Kuah satu. Kalau hari raya, makanan favourite cikgu kuah kacang sate. Rendang. Okey, kalau hari raya cikgu paling suka makan kek belacan. Favorite forever and ever. Kalau hari raya biasanya makanan yang Ustaz akan cari roti jala dengan kuah kuzi, ketupat, rendang, lemang dengan lontong. Of course, ketupat and sate. Okay, favorite makanan Ustazah Teh kek tapak kuda. Cikgu suka makan ayam masak lengkuas. Cikgu suka daging masak hitam. Makanan kegemaran cikgu untuk hari raya, lemang. Kalau hari raya, cikgu suka makan kek lapis lah. Makanan favourite cikgu untuk hari raya adalah soto. Makanan favourite cikgu adalah biskut cornflake. Okay, cikgu suka makan rendang, sate, ikan nanas, Lemang, ketupat dan banyak lagi. makanan cikgu ayam masak merah. Yang paling cikgu cari masa hari raya daging kicap dan juga ayam masak nestem. Saya suka makan kelupis dengan kari ayam. Cikgu suka makan rendang dan ketupat.